Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan terbitnya buku Hakikat Tasawuf Amali yang diambil sebenarnya daripada kitab Syekh Husin Muhammad Nasir Taib Al-Banjari dengan tajuk Qatlul Ghaisiyah fi Ilmi Sufiyah ala Syariat Al-Muhammadiyah, yang telah diberikan syarahannya dan telah diberikan ta'liqat ataupun komentar-komentar yang berkaitan dengannya. Mudah-mudahan dengan lahirnya buku ini akan menambahkan lagi pengetahuan kita, khususnya berkaitan dengan bidang tasawuf amali, dan mudah-mudahan dengan itu akan sentiasa dipimpin ke arah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Buku ini terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian pertama adalah berkenaan dengan translasi daripada Rumi ke Jawi, yang kemudian diberikan nota kaki pada setiap istilah-istilah yang difikirkan perlu diuraikan, khususnya daripada istilah-istilah bahasa Arab di dalam fan ataupun bidang tasawuf ini menurut ulama-ulama ahli tasawuf ataupun golongan ahli sufi. Kemudian diikuti dengan komentar secara umum terhadap kitab ini, dan akhir sekali adalah matan ataupun teks kitab Jawinya yang diletakkan di belakang untuk memudahkan para pembaca merujuk kepada teks asal, agar pembaca akan dapat untuk membuat rujukan silang kepada teks Jawi ataupun untuk tujuan pengajaran. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan daripada penulisan kitab ini, insya-Allah. Khususnya sebab penulis asal kitab ini iaitu Tuan Guru Syekh Husin Muhammad Nasir Taib Al-Mas'udi Al-Banjari ataupun dikenal dengan nama Tuan Husin Kedah. Buku ini adalah merupakan buku yang pertama yang menggabungkan di antara teks asal, terjemahan, dan juga diberikan nota kaki ataupun diberikan syarahan, dan juga dimasukkan ta'liqat atau komentar-komentar yang berkenaan dengannya. Dan semua ini dinamakan sebagai Durarus Saniyah fi Syarhi Qatlul Ghaisiyah. Mudah-mudahan dengan lahirnya buku ini diharapkan akan dapat untuk memberikan kefahaman yang jelas berkenaan dengan ilmu tasawuf dan kesufian, serta amalan-amalan yang berkaitan dengannya, khususnya amalan tarekat, untuk memandu kita semua ke arah hakikat dan makrifatnya. InsyaAllah, mudah-mudahan diberkati. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.